Pernahkah kita berdiri di tepi laut dan mendengar bunyi ombak yang tidak pernah berhenti? Ombak itu datang, memukul pantai lalu berundur semula. Namun, ia pasti kembali. Begitulah kehidupan kita, ada pasang dan ada surut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Nurain binti Said Zainal Abidin dari SMK Taman Johor Jaya 2. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah karya yang syarat dengan simbolik dan emosi, iaitu novel berjudul Laut Pasang 1994. Novel ini bergenre fiksyen remaja dan berlatar belakangkan sekitar tahun 1994. Walaupun latarnya lebih 3 dekad yang lalu, mesej yang disampaikan masih relevan dengan kehidupan remaja masa kini. Novel ini mengisahkan tentang keluarga Purnama yang mempunyai 7 orang anak: Khalid, Nadi, Dewangga, Apta, Esa, Dipa dan Windu. Kehidupan mereka berubah sepenuhnya selepas pemergian ibu tercinta. Sejak saat itu, ayah mereka menjadi seorang yang dingin, seorang yang keras dan semakin menjauh daripada anak-anak. Rumah yang dahulu dipenuhi dengan gelak tawa bertukar menjadi sunyi dan tegang. Kasih sayang yang menjadi tunjang keluarga seakan-akan runtuh bersama pemergian seorang ibu. 7 beradik ini membesar dalam suasana yang tidak lagi harmoni. Masing-masing memendam rasa, ada yang menyalahkan keadaan, ada yang memberontak dan ada yang cuba menjadi kuat demi melindungi adik-beradik yang lain. Di sinilah kita dapat melihat betapa pentingnya komunikasi dalam keluarga. Apabila perasaan tidak diluahkan, ia menjadi ombak besar yang menghentam hubungan tanpa kita sedari. Namun, takdir yang lebih dahsyat menanti mereka ketika hubungan keluarga ini masih rapuh. Bencana tsunami melanda. Air laut yang selama ini menjadi simbol kehidupan bertukar menjadi simbol kemusnahan. Ombak besar yang datang tanpa amaran, dalam sekelip mata, genggaman tangan terlerai. Jeritan dan tangisan memenuhi suasana. Detik itu menjadi titik perubahan dalam hidup mereka. Tragedi tersebut bukan sahaja memusnahkan fizikal, tetapi meruntuhkan ego dan membuka ruang untuk kesedaran. Ayah yang selama ini tenggelam dalam kesedihan akhirnya diuji sebagai pelindung sebenar. Persoalannya, adakah beliau sedar bahawa anak-anaknya masih memerlukan kasih sayang? Adakah bencana itu menjadi titik kebangkitan untuk memulihkan kembali hubungan mereka? Keistimewaan novel ini terletak pada simbol laut. Laut bukan sekadar latar tempat, ia melambarkan emosi manusia. Apabila jiwa bergelora, laut turut bergelora. Apabila hati tenang, laut kembali tenang. Pasang dan surut air laut menggambarkan turun naik kehidupan. Penulis berjaya menggunakan metafora ini secara konsisten dan menyentuh perasaan. Selain tema kekeluargaan, novel ini juga mengetengahkan tema kehilangan, ketabahan, pengorbanan dan peluang kedua. Ia mengajar kita bahawa kehilangan boleh menjadi titik kelemahan, tetapi juga boleh menjadi titik kebangkitan. Sebagai seorang remaja, saya melihat refleksi diri saya dalam karya ini. Kita juga berhadapan dengan pasang surut kehidupan, tekanan akademik, harapan keluarga dan pencarian identiti diri. Kadangkala kita rasa hampir tenggelam, namun sebenarnya kita sedang belajar berenang. Novel ini menyedarkan saya bahawa ibu bapa juga manusia biasa. Mereka boleh terluka, mereka boleh tersilap langkah. Tetapi kasih sayang dan kemaafan mampu menjadi penyelamat.
Pengajaran yang paling saya hargai ialah jangan mudah berputus asa. Hargai keluarga selagi mereka masih ada. Jangan tunggu sehingga kehilangan berlaku baru kita mahu menghargai. Kerana apabila ombak datang, kita tidak tahu apa yang akan dibawa pergi bersamanya. Walaupun berlatar tahun 1994, mesejnya sangat dekat dengan kita hari ini. Cabaran mungkin berubah bentuk, tetapi perjuangan manusia tetap sama, untuk disayangi dan untuk difahami. Laut tidak pernah berhenti berpasang, ombak tidak pernah jemur kembali ke pantai, dan kita tidak boleh berhenti berusaha. Kerana selagi ada pasang dalam kehidupan, selagi itulah ada peluang untuk kita bangkit semula. Sekian, terima kasih.